Ada orang cakap gate ni tak payah jaga lah. Rosak nanti tukar je lah yang baru. Betul ke? Korang tahu tak, gate yang simple macam ni sekarang dekat market lebih kurang 3,000 lebih tau. So kalau korang tak jaga, contohlah tak ada awning, air hujan kena selalu, so lama-lama dia akan karat. Bila dia karat, nanti tak lawa lah. So korang nak kena keluar lagi 3,000, nak kena buat lagi yang baru, kan membazir. Tahu tak kenapa boleh berkarat? Sebab pagar ni semua ni besi, termasuk skru dia semua besi. So kalau kena air, confirm lah karat. So solution dia ialah daripada korang membazir RM3,000 untuk repair pagar yang dah ada ni, baik korang buat awning. Macam rumah sebelah tu, dia dah buat awning, dia lebihkan 2 kaki daripada pagar ni. So pagar ni tak kenalah air, paling-paling pun tempias sikit lah. Tak adalah hujan lebat terus kena dekat pagar ni. So tak adalah berkarat. Selain daripada elakkan pagar ni kena hujan, rumah korang pun tak adalah panas. Kan dah ada 2 kelebihan kat situ. Kereta korang pun tak kena, nak jemur kain pun tak ada masalah. Untuk nak buat awning pula, tak payahlah ambil yang mahal-mahal. Kalau korang nak berjimat, korang ambil je yang murah. Dia tetap sama, tetap menghalang juga air tu. So cadangan dia, korang buat je awning yang murah, yang memang cukup untuk saiz depan rumah korang ni. Awning metal deck, awning yang paling murah sekali. Dia tetap akan menghalang air juga, jangan risau. So awning tu korang boleh pakai 5 tahun ke atas. Kalau korang ada bajet lebih nanti, korang upgrade lah yang lagi sedap punya, yang tak ada bunyi, yang memang tak panas kalau duduk bawah dia. Jadi daripada korang membazir duit tu untuk repair pagar ni, baik korang pasang je awning, lagi berbaloi. Explosions, iron guards,